Masa audition dengan Aflin, kau bukan kumpulan tau. Kau kena pairing, kau dengan ni, kau dengan ni, kau dengan ni. Oh, dia tukar-tukar. Dia tukar-tukar. So Aflin nampak aku dengan Zack. Okay, masa audition kau dengan Ciwan. Aku dengan Ciwan. Acuk dengan kumpulan partner lain. Zack solo. Lepas tu kita dah final audition tu. Tiba-tiba Aflin kata dia nak pecah kan. Dia akan select dulu dalam 6 orang, 7 orang. Aku akan partner dengan ni, aku partner dengan ni, aku partner kau partner ramai-ramai. Lepas tu Aflin dah pilih-pilih. Last Aflin pilih aku. Mula first dia pilih Ciwan, lepas tu Zack, lepas tu Acuk. Last kali aku. Aku tu pun dia pilih masa partner Acuk dengan aku. Tapi sebab mungkin partner Acuk tak ada basic kot. So dia pilih Aflin, pilih aku. So pada masa tu aku cakap, okay Acik, kita dah masuk BNB. Aku dah seronok sebab aku partner dengan Ciwan. So aku memang nak benda tu. So aku pernah buat MC dengan dia. Tiba-tiba Aflin pecahkan kita orang. Kat situ aku ada frustasi sikit. Yang pergi semi hanya tim Aflin je, dua-dua pergi. Tim APEC lampu je pergi. Tim FBI tokan je pergi. Tim Adli Ramli kepo je pergi.